Sultan Yang Bertuan Bagi Negeri Dagang Taluk Johor Darul Ta'zim dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah Humas Sri Johor. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Ampun Tuanku, keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku ke majlis santapan diraja pada malam ini melambangkan keprihatinan dan kasih sayang Tuanku menaungi Patih dan masyarakat India di negeri Johor ini. Sebagai masyarakat India, Patih-patih sekalian berbangga kerana mempunyai identiti sendiri yang dikenali sebagai bangsa Johor dibandingkan dengan masyarakat India di negeri-negeri lain. Tambahan pula, Patih-patih sering menyebut dalam bahasa Tamil bahawa kita semua adalah dari Johorana Johor, yang bermaksud Johor bumi bertuah. Ampun Tuanku, sebagai bangsa Johor, Patih juga mengambil maklum bahawa Sultanah Rogaya yang merupakan suri kepada almarhum Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar yang ditabarkan sebagai Sultanah Johor pada 30 hari bulan Ogos 1920 juga berketurunan India. Ampun Tuanku, izinkan Patih mengimbau sejarah kemasukan orang India ke negeri Johor. Pada zaman Temenggung Ibrahim dan almarhum Sultan Abu Bakar, Kerajaan Johor telah menyatakan kesediaan untuk melindungi imigran India yang memasuki Johor melalui Kerajaan Selat dengan meluluskan undang-undang yang dikenali sebagai Johor Enactment for the Protection of Indian Immigrants atau Johor Indian Immigration Enactment. Pembukaan jalan kereta api di Johor pada tahun 1909 telah menggalakkan ramai pekerja kaum India berhijrah ke negeri ini. Pada tahun 1911 dianggarkan terdapat hampir 5,000 orang India di negeri Johor. Pekerja-pekerja India telah menyumbang kepada ekonomi negeri Johor, terutama dalam sektor perladangan getah, bukan saja sebagai pekerja ladang, malahan mengikut Report of Johor Agriculture Department 1934, sejak awal tahun 1930, kaum India juga berperanan sebagai pemilik ladang dan estet getah sebanyak 14,000 ekar di negeri Johor. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Nandri, waalaikum. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua wakil masyarakat India yang hadir pada malam yang berbahagia. Assalamualaikum
Yeninya Malay Banaka. Saudara-saudari sekalian, dalam negeri yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan agama, isu perkauman dan keagamaan adalah dua isu sensitif yang harus kita jaga dengan baik. Kiranya undang-undang dan peraturan yang ada tidak mahu diikut, maka saya syorkan mereka pergi ke negara lain yang sesuai dengan cara dan kehendak mereka. Pergilah tinggal di negara yang benarkan mereka membuat tunjuk perasaan di jalan raya tiap hari, dan yang diberikan kebebasan untuk mereka menghasut rakyat ke arah kepecahan dan benci-membenci antara satu sama lain. Jika nak tinggal di Johor, ikutlah peraturan dan cara orang Johor. Sebagaimana peribahasa Inggeris berkata, when you are in Rome, do as the Roman do. Saudara-saudari sekalian, dengan semangat perpaduan dan muafakat bangsa Johor, kerajaan akan terus melaksana pembangunan bagi memajukan tahap ekonomi negeri dan kesejahteraan hidup rakyat. Saya menyeru kepada semua bangsa Johor dan masyarakat India khususnya supaya mengambil peluang daripada kemajuan ekonomi yang kita ada sekarang untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing. Kita mesti hidup bersatu padu, bekerjasama dan bertolak ansur supaya negeri Johor ini terus maju, membangun dan rakyatnya dapat hidup dengan aman dan damai. Berpeganglah kepada amalan muafakat itu berkat. Tutorium ini adalah Puan Sri Jyoti Balakrishnan, Diri Besar, Puan Rajni Widyanathan mohon berkenan menghadap bagi menyembahkan kendali pada Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia Tuan Sri Johor. Ampun Tuanku, Majlis menyuruh kasih.
salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.